Magic Pin Pin Pom. Bahagian 1. Pin Pin Pom. Pin Pom. Pin Pin Pom. Pin Pin Pom. Pin Pin Pom. Cepat terbang. Ih, sabar. Pin Pin Pom. Layang-layang aku nggak mau terbang. Ya, Kak. Aku udah capek. Pin Pin Pom. Ih, Pin Pin Pom. Pin Pin Pom. Pin Pin Pom. Waduh, Ihsan. Jangan gitu lagi. Aku takut. Santi. Sama-sama. Iyalah, aku minta maaf. Susanti, tukar je lah tongkat ajaib tu. Dah tak ada kuasa. Enggak, ini kesayangan aku. Suka hati kau lah. Kawan-kawan, mari lumba layang-layang. Jom! Tunggulah Upin Ipin datang. Boleh main sama-sama. Mana diorang ni? Susanti, lambat sangat. Mana ni? Ipin, jumpa tak? Kat sini pun ada. Mana agaknya kita simpan? Entahlah, tak ingat dah. Lama tak main. Seronok kan dulu kita main? Pin Pin Pom. Pin Pin Pom. Bunyi apa tu? Apa ni? Jerit-jerit. Bising je. Fuh, yelah. Tengok muka akak macam tu. Buat kita orang terkejut. Betul-betul-betul. Apalah akak ni? Ish, Akak, belakang almari tu ada benda. Dia bunyi tok-tok-tok. Pergilah tengok. ish. Tepi. Pin Pin Pom. Pergilah tengok. Yelah. Tuah punya budak. Fuyo. Akak dah pandai buat mijing gerakan barang. Ni mesti Opah yang ajar, kan? Kan? Tahu tak apa. Kak, betulkan balik almari ni. Bolehlah. Oh, Magic nak betulkan balik Opah belum ajar. Jadi, tolaklah sendiri ya. Pin, Pin, Pom!
ajaib Pin Pom. Magic Pin Pom. Bahagian 2. Apa nak buat? Fikir cepat. Sabar. Apa bahagia itu? Kalau nak hentikan barang berterbangan tanpa tongkat ajaib, kena cakap... Aduh. Dapat pun. Upin! Mana korang? Marilah kita terbang. Terbang? Fuyu! Jom! Ayo! Cepat! Pin Pom! Bagilah. Nanti kita cari sama-sama. Ini Susanti. Ya ampun. Kenapa jadi gini?
Anybody home? Sepi. Alah, tak ada orang pun. Oh? Pintu kunci. Tak boleh buka. Tingkap pun kunci. Macam mana ni? Tepi semua. Oh? Pin. Pau! Jajik! Jadi! Tengok ni. Jajik! Mail! Jadi! Hai, orang pun tak ada. Mana dia orang pergi? Ihsan, kau... Ihsan pergi mana? Ihsan! Ihsan! Entah. Macam pernah tengok. Apa yang tunjuk? Inilah ahli sihir yang paling hebat waktu tu. Betul. Semua orang takut dengan dia. Apa terjadi? Kita kat mana ni? Kita kat rumah ahli sihir. Korang pingsan tadi. Nasib baik tak apa-apa. Terima
kasih kerana anak-anak telah lepaskan nenek dari penjara buku ni. Jadi, untuk meraihkan hari yang gembira ini, nenek nak masak sup istimewa dan kita makan sama-sama, ya. Apa ni? Mesti sedap ni. Dia nak masak kita ke? Nenek pun dah lama tak ada tetamu. Pin, pom. Pin, pom. Pin, pom. Pin, pom. Jangan ketawa. Dulu, nenek adalah ahli sihir yang tersohor. Nenek boleh buat apa yang nenek suka. Tapi sekarang, tongkat ajaib nenek sudah dirampas. Nenek mesti dapatkan balik tongkat ajaib itu. Tapi sementara itu, Pin, pop. Hah? Pin, pop. Kenapa tak jadi ni? Lepas! Pin, pom. Jangan lari, cepat. Orang tak apa-apa. Atu, air sihir tu. Tahu. Ahli sihir itulah yang telah hilang kuasa sebab salah guna. Dengar ni, bila kita ada kuasa, gunalah untuk membantu, bukan merosakkan. Kalau tak, itulah akibatnya. Tolong. Hiduplah dia bersendirian. Semua kuasanya dah dirampas dengan tongkatnya sekali. Atu, siapa yang ambil tongkat ajaib dia? Adalah. Dah, mari balik. Jom! Bagi balik tongkat aku.